Mana dia? Alvin? Mana? Oh, okey, sorry. Bagi duit ayah, bagi duit ayah. Bagi duit ayah. Okey, awak dah besar. Ni sini, kan bangun jap. Okey, awak sekolah dah ke belum? Apa dia? Oh, nama dia Iwan. La ilaha illallah, uncle ni teruk je pekak. Nama Iwan. Okey, Iwan bangun dulu. Bangun jap, uncle nak bagi duit raya. Iwan umur berapa tahun? Okey, 6 tu 6 hari ke 6 jam? Betul, umur dia 6 jam. Nah, bagi duit. Ni seorang lagi. Kenapa suka sangat perli rambut uncle? Mentang-mentang rambut uncle menggelabang macam ni. Astaghfirullahaladzim. Sedap ke makan? Sedap tak makan? Sedap tak? Ya, uncle dengar. Sedap, bagi duit raya. Allah. Oi, ini ada 3 orang. Ada banyak lagi ke duit raya? Alvin, banyak lagi ke duit raya? Banyak lagi. Okay. Yang ni yelah, itulah. Dia pakai baju bomber, dia tengok abang pun macam seram je. Dia lagi. Kakak mari sini. Kita nak bagi duit raya. Nak duit raya tak? Okey, uncle nak dengar. Nak duit raya ke tak nak? Nak. Bagi 3. Jangan pening-pening. Mana ni? Allah. Bagi duit. Sekarang saya YB. Bagi RM2 je YB. Aduh. Okey, bangun dulu. Okey. Nama siapa? Ui, Kaila. Umur berapa tahun? 11 tahun. Okey, cantik. 11 tahun dia dah pandai. Jadi uncle nak bagi. Okey, yang ni bagi RM5. Sabar dulu. Lah, yang ni RM5 kalau dia boleh jawab. Kaila, bacakan abang surah saya betul je. Surah Al-Fatihah. Sekarang ni siapa yang Kaila? Awak Kaila ke dia Kaila? Sekarang siapa yang Kaila? Awak Kaila ke dia Kaila? Oh, maknanya awak bukan Kaila macam tu Dia aku. Dua-dua Kaila. Okey, dah. Bagi duit raya. Mana lagi? Kita nak habiskan semua duit raya yang ada ni. Ya Allah, seronok betul yang ni seorang. Siap bantal, siap telentang, main game. Adik nak duit raya tak?